Okay guys, aku baru je balik daripada tengok wayang, tengok cerita Sore Isteri dari Masa Depan. Serius aku tak sangka ending dia, memang unexpected. So filem Sore ni, filem terbaru arahan Yenny Lawrence. So sebelum ni Yenny Lawrence pernah keluarkan filem Jatuh Cinta Seperti di Filem-Filem, antara filem favourite aku tu. Dan kali ni filem Sore Isteri dari Masa Depan ni. So cerita Sore Isteri dari Masa Depan ni mengisahkan tentang seorang isteri bernama Sore. Dan Sore ni mengaku dia datang daripada masa depan. Kau bayangkan tiba-tiba satu pagi seorang lelaki bernama Joe bangkit daripada tidur, tiba-tiba ada seorang perempuan dekat sebelah dia. Dan bila dia tanya perempuan ni, siapa engkau? Perempuan ni cuma jawab, aku Sore, isteri kamu dari masa depan. Aku tak tahu kalau korang kena macam ni, apa yang korang rasa. Adakah korang akan percaya ataupun korang rasa perempuan ni gila. Tapi Sore ni hadir dalam hidup Joe untuk ubah masa depan dia jadi lebih baik. So disebabkan ni, Sore hadir untuk bantu ubah sikap suami dia. So dia cuba buat sesuatu supaya suami dia ni tak tinggalkan dia terlalu awal. So filem Sore Isteri dari Masa Depan ni sebuah filem yang sangat-sangat cantik. Jalan cerita dia, lagu-lagu dia. Dan kalau kau pernah tengok filem Imaginor sebelum ni, filem ni lebih kompleks bagi aku. Apa yang cuba nak disampaikan adalah tentang kasih sayang, kisah cinta seorang isteri kepada suami dia. Aku paling suka ending cerita ni. Walaupun pada part awal, part pertengahan tu aku rasa macam flow dia sama aja. Tapi mungkin disebabkan ni, tiba-tiba cerita ni berjaya menggoncang aku, mengubah persepsi aku tentang filem ni. Aku tak tahulah. Masa tu rasa sebab, tapi aku tak tahu kenapa aku sebab. Gabungan muzik dengan scene masa part ending tu sangat-sangat menjadi. Sampaikan aku punya emosi tu bergoncang lah. Tapi kan aku baru tahu movie ni ada perfume dia sendiri lah weh. HMNS, brand daripada Indonesia. Perfume ni inspirasi daripada filem Sore Isteri dari Masa Depan. So ada dua, satu ni Eternal Perfume, satu lagi Zena Fragrance Mist. Eternal ni kalau aku bau, dia seolah-olah melambangkan kekuatan, kecekalan, semangat seorang isteri, sama macam karakter Sore dalam filem ni. Dan Zena ni pula, bau dia seolah-olah menggambarkan seorang suami bila dia tengok isteri dia, penuh kehangatan, kelembutan dan pandangan yang sangat-sangat menenangkan. Aku rasa macam nak repeat lagi tengok movie ni, tapi kali ni nak pakai perfume ni, baru feel. Wah, wangi mat. Wangi betul lah. Memang wangi weh. Bau dia pun kuat, sedap, macam cinta Sore kepada suami dia. Korang semua dah boleh tengok movie Sore ni dekat pawagam berhampiran dengan rumah korang. Jangan lupa try perfume dia sekali. Nyaman.